topik perbincangan mereka lain sedikit. Kadang-kadang dakwah tak perlu berjuang, tak perlu jadi penceramah. Kadang cukup dengan satu status, satu video, satu mesej, ikhlas dari kita. Dakwah bukan tugas ustaz semata. Ia amanah semua. Tak kira kau siapa, selagi kau Muslim, kau membawa risalah. Mulakan dari diri, berkongsi dengan orang lain. Dakwah itu bermula dari sekarang. Korang kafal. Korang tak tengok tak semalam video aku blow up guys, 100k views. Wow. Alhamdulillah lah, tapi bila fikir balik 100,000 tu macam tak ada apa lah, sebab benda kan konten macam sia-sia tu. Kalau kau tambah sikit macam elemen dakwah tu kan okey kan? Kan faham? Dakwah? Asal dakwah pula? Aku ni bukan ustaz nak dakwah-dakwah. Aku ni orang biasa je kan. Aku ni just buat content creator biasa. Aku ni kira macam tak layak ustaz tu tak tinggi aku tak ni nak dakwah pula. Kalau kau cakap macam tu, aku bukanlah ustaz. Tapi aku barulah ustaz. Apa ni, baca doa iftitah dalam solat. Dia aku suka leceh tu kan. Dia cakap sampaikanlah dakwah walaupun sepotong ayat. Ni maksudnya kat sini macam nak jadi pendakwah ni tak susah ustaz. Content creator macam kau pun boleh je berdakwah. Boleh Boleh, takkan tak boleh. Betul tu, dakwah tak semestinya kena tu jadi betul-betul jadi pak ustaz ke alim. Just kalau kadang-kadang kau buat TikTok POV ke apa ke, just tambah je elemen dakwah tu. Kan senang macam tu, asalkan niat kau tu betul. Oh, boleh apa kata tadi kan Faiz kata kita boleh buat POV, lepas tu masukkan lawak-lawak dan dakwah kan. Jadi aku fikir apa kata aku buat macam ni, satu POV yang mana waktu tu dalam sekitar 6.15. Lepas tu aku ngantuk, jadi aku tidur balik. Betul. Lepas tu aku mimpi kena kafan dan jenazah. Lepas tu aku cepat-cepat bangun, solat. Lepas tu caption aku letak lah, bayangkan ini hari terakhir solat subuh. Keren tak? Kadang-kadang dakwah tak perlu berjubah, tak perlu pun jadi penceramah. Kadang-kadang cukup hanya sekadar satu status, satu video, satu mesej, ikhlas dari hati. Aku ada idea. Apa idea kau? Idea aku, apa kata kita buat satu video tazkirah? Kau nak join tak? Memang tak apa je, kita memang konten kalau kau nak buat video apa pun, tapi janji solat ni lah. Baik juga idea kau. Dah azan lah. Jom pergi semua. Jom. Lepas tu kita pakai apa tu kafe? Lampau. Jom. Allahu Akbar, Dakwah bukan tugas ustaz semata-mata. Ia amanah semua. Tak kira kau siapa, selagi kau Muslim, kau pembawa risalah. Mulakan dari diri, berkongsi dengan orang lain. Dakwah itu bermula dari sekarang. Keren tak? Tak bro. 3 sahabat, 3 jalan. Sorry lah, banyak gelap. Tak ada. Game kepala.